Pada hari itu, hujan lebat yang turun semalaman telah berhenti, tetapi udara di Cameron Highlands masih sejuk menggigit. Saya sedang membawa sebakul besar cadar dan selimut tetamu untuk dicuci menuruni tangga belakang. Tangga itu sempit dan curam. Permukaannya sedikit licin kerana lumut dan lembapan. Aduh, di anak tangga ketiga. Kaki saya tergelincir. Ketika badan saya hampir terhempas ke belakang, sepasang lengan yang sasar tiba-tiba melingkari pinggang saya dengan kemas. Belakang badan saya terasa rapat pada dadanya yang bidang. Dan pada masa itulah saya merasakan sesuatu yang besar dan padat menekan punggung saya. Mungkin dia letak botol air dalam poket seluarnya, fikir saya. Tetapi saya sedar ia bukan botol air. Sesuatu yang hangat dan keras. Saiznya sesuatu yang tidak pernah saya rasai sepanjang hampir 30 tahun perkahwinan saya. Muka saya terus terasa panas. Puan okey? Mukanya juga merah padam dan saya pula terasa sesak nafas. Lelaki itu adalah tetamu yang menyewa untuk tempoh sebulan. Saya, sebagai pemilik inap desa ini, tidak pernah menyangka akan mempunyai perasaan sebegini terhadap seorang tetamu. Dan sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Rahsia besar lelaki ini yang tidak pernah saya ceritakan kepada sesiapa dan perubahan menakjubkan yang dibawanya ke dalam hidup saya. Sekarang, saya akan ceritakan kisah yang luar biasa ini. Nama saya Noraini, seorang wanita berusia 55 tahun, pemilik sebuah inap desa. Itulah sahaja identiti saya. Pukul 6 pagi, saya akan bangun dan terus ke dapur, memulakan hari dengan menanak nasi dan memanaskan lauk pauk. Menyediakan sarapan untuk tetamu, membersihkan bilik, mencuci pakaian dan membersih lagi. Begitulah hari-hari saya berlalu. Suami? Ya, saya ada suami. Kami tinggal serumah. Tetapi panggilan suami itu sudah lama hilang maknanya. Kasim, 58 tahun. Suami saya telah menanggung hutang judi lebih RM200,000. Sudah lama dia tidak bekerja. Sepanjang hari dia hanya di rumah atau keluar minum arak di mana-mana. Apabila pulang, bau arak murah dan rokok melekat di seluruh badannya. Dia akan menghempaskan diri di sofa, membuka televisyen dan sepatah haram pun tidak bercakap dengan saya. Oh, ada masanya dia bercakap. Nombor PIN bank kau apa? Ada berapa banyak duit? Itulah sahaja kata-katanya. Hubungan suami isteri. Sudah 3 tahun kami tidak bersama. Tepatnya, 3 tahun 7 bulan. Berpegangan tangan pun tidak pernah. Kami tinggal serumah, tetapi seperti orang asing. Malah, lebih teruk daripada orang asing. Pada waktu malam, kami masuk ke bilik masing-masing dan menutup pintu. Pagi esoknya, kami memulakan hari tanpa berpandangan mata. Hari-hari seperti itu bertimbun dan sedar tak sedar, 28 tahun telah berlalu. Satu tempoh yang terlalu kosong untuk dipanggil sebuah perkahwinan. Saya sering melihat cermin dan berfikir, sejak bila aku rasa diri aku ni bukan seorang isteri, tapi cuma mesin ATM. Apabila saya melihat wajah di cermin, kedutan semakin banyak, tetapi saya rasa jika dijaga, wajah ini masih ada serinya. Kadang-kadang ada yang kata saya nampak awet muda dan kulit saya pun tidaklah teruk sangat, tetapi sudah lama saya tidak bersolek, tiada keinginan untuk kelihatan cantik di mata sesiapa. Lagipun, apa gunanya jika saya kelihatan cantik? Naluri sebagai seorang wanita masih ada, bisik hati saya kadang-kadang. Keinginan sudah terlalu lama sehinggakan saya lupa rasanya. Tetapi kadang-kadang, hanya kadang-kadang, saya berasa terlalu sunyi. Apabila berbaring sendirian di waktu malam, dada saya terasa kosong. Saya dapati diri saya mendambakan seseorang untuk memeluk saya dengan hangat, untuk memanggil nama saya dengan mesra. Tetapi fikiran itu cepat-cepat saya buang. Sudah terlambat untuk wanita 55 tahun. Begitulah cara saya memujuk diri dan memulakan hari yang baru. Perubahan dalam hidup saya datang pada saat yang tidak dijangka. Waktu itu musim tengkujuh. Awal bulan Disember, cuaca semakin sejuk. Seorang tetamu jangka panjang yang baru telah mendaftar masuk. Selamat pagi, saya Johan, yang buat tempahan untuk sebulan. Sebaik sahaja saya membuka pintu dan melihat lelaki itu, saya sedikit terkejut. Tingginya mungkin sekitar 185 cm, bahunya lebar dan badannya kelihatan tegap. Wajahnya nampak tegas, tetapi pandangan matanya jujur dan senyumannya mesra. Selamat datang. Bilik tuan di tingkat atas, bilik paling hujung, kata saya, dan dia mengangguk sambil mengangkat bagasinya dan mengikut saya. Sambil melihatnya menaiki tangga,
Satu fikiran aneh terlintas. Berapa umur dia kata tadi? 45 tahun. Nampak lebih muda. Kenapa pula aku fikir macam ni? Saya menggelengkan kepala, memarahi diri sendiri. Selepas menunjukkan bilik, dia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Puan. Saya datang ke sini untuk siapkan kerja dalam suasana yang tenang. Saya tak akan ganggu. Tak mengapa. Sila buat macam rumah sendiri. Begitulah pertemuan pertama kami berakhir. Tetapi selepas itu, ada perubahan kecil dalam rutin harian saya. Apabila menyediakan makanan, secara semula jadi saya akan mengeling ke arah biliknya. Semasa membersih, saya akan berjalan di koridor tingkat 2, berharap kalau dia keluar dari bilik. Pada waktu makan, dia akan turun tepat pada masanya, duduk di ruang makan dan sentiasa berkata, terima kasih untuk hidangannya. Selepas makan, dia akan berkata, terima kasih, Puan. Sedap masakan hari ni. Entah kenapa, adabnya yang sederhana itu membuatkan hati saya terasa hangat. Selama 28 tahun, tidak pernah sekalipun saya mendengar ucapan sedap. Setiap kata-katanya terasa seperti satu pujian yang membalut luka. Ini cuma rasa terima kasih kepada tetamu. Bukan perasaan lain. Saya cuba meyakinkan diri, tetapi jauh di sudut hati, saya sudah tahu, ini bukan sekadar rasa terima kasih. Dan firasat itu menjadi kenyataan beberapa hari kemudian. Pagi itu adalah sehari selepas hujan lebat. Titisan hujan yang masih berbaki di daun-daun dan bumbung inap desa berkilauan di bawah cahaya matahari pagi. Seperti biasa, saya bangun awal, mengutip selimut kotor dari bilik tetamu dan memasukkannya ke dalam sebuah bakul besar. Selimut musim hujan agak tebal dan berat. Bilik Dobby terletak di belakang tingkat 1 dan saya perlu menuruni tangga belakang dari tingkat 2. Tangga belakang ini jarang digunakan oleh tetamu, sempit dan agak curam. Saya mengangkat bakul yang berat itu dan mula menuruni tangga dengan berhati-hati. Tetapi ada satu masalah. Hujan semalaman menyebabkan tangga itu basah dan permukaan simennya yang sudah lama menjadi licin berlumut. Saya tidak perasan lapisan lumut yang nipis itu. Ketika saya memijak anak tangga ketiga. Aduh! Kaki saya tergelincir. Badan saya hilang keseimbangan dan hampir jatuh ke belakang. Bakul di tangan hampir terlepas, tetapi tiba-tiba satu kekuatan dari belakang menahan saya. Hati-hati! Itu suara Encik Johan, lengannya melingkari pinggang saya dan belakang badan saya rapat ke dadanya yang bidang. Dan pada saat itulah, saya merasakan sesuatu yang besar dan keras menekan punggung saya. Pada mulanya saya tidak tahu apa. Mungkin dia letak botol air dalam poket seluarnya. Tetapi saya sedar ia bukan botol air. Sesuatu yang hangat dan keras, saiz yang tidak pernah saya rasai dalam 28 tahun perkahwinan saya. Seluruh badan saya terasa seperti dialiri elektrik. Jantung saya berdegup kencang, muka saya terasa panas membahang dan nafas saya menjadi sesak. Puan okey? Encik Johan cepat-cepat melepaskan saya sambil bertanya. Mukanya juga merah padam, jelas kelihatan dia juga terkejut. Saya minta maaf. Saya cuma tak nak Puan jatuh. Oh, tak apa. Saya okey. Terima kasih. Saya menjawab tergagap-gagap sambil cuba mengambil bakul yang jatuh. Encik Johan juga cepat-cepat menunduk untuk membantu, tetapi saya menolak dengan sopan. Tak apa, saya boleh buat, suara saya bergetar. Kalau macam tu, hati-hati ya, tangga ni licin. Dia menundukkan kepala dan cepat-cepat berlalu pergi. Saya berdiri kaku di situ seketika. Kaki saya terasa lemah, jantung masih berdebar dan sentuhan tadi terus bermain di fikiran. Apa ni? Kenapa dengan aku ni? Saya mengangkat bakul dan menuju ke bilik Dobby, tetapi langkah saya terasa berat. Saya memasukkan selimut ke dalam mesin basuh, menuang sabun dan menekan butang, tetapi fikiran saya melayang entah ke mana. Malam itu, saya tidak boleh tidur. Sambil berbaring menatap siling, saya terus teringatkan saat itu. Rasa lengannya di pinggang saya, sentuhan belakang badan saya di dadanya, dan benda itu. Aku ingat botol air. Tapi kalau bukan, mungkin. Kayu? Sebaik sahaja saya menyedari apa sebenarnya benda itu, muka saya kembali terasa panas. Saiz yang tidak pernah saya rasai daripada suami saya selama 28 tahun, malah tak boleh dibandingkan langsung. Saya berasa malu dengan fikiran sendiri, tetapi pada masa yang sama, saya tidak dapat menghentikannya. Sejak malam itu, sesuatu telah berubah.
Deria saya sebagai seorang wanita mula hidup kembali. Sesuatu yang telah lama mati di dalam diri saya seakan-akan bangkit semula. Dan perasaan itu semakin kuat. Selepas insiden di tangga, saya cuba mengelak daripada Encik Johan. Bukan mengelak, tetapi saya berasa kekok untuk bertentang mata dengannya. Apabila saya menghidangkan makanan dan dia masuk ke ruang makan, saya akan pura-pura sibuk di dapur. Jika kami terserempak di koridor, saya hanya akan menunduk sedikit dan berjalan laju. Tetapi saya perasan, Encik Johan juga seolah-olah menyedari kehadiran saya. Dia akan memerhatikan saya semasa makan dan jika saya masuk ke dapur, dia akan makan dalam diam sebelum naik ke biliknya. Ucapan terima kasih juga menjadi lebih perlahan dan pujian sedap kedengaran tergagap-gagap. Beberapa hari berlalu dalam suasana kekok itu. Sehinggalah pada satu petang, saya sedang mencuci pinggan dan Encik Johan sedang membuat kerja dengan komputer ribanya di meja makan. Tiada tetamu lain hari itu dan suami saya pula keluar dan memberitahu tidak akan pulang awal. Suasana inap desa itu sunyi, hanya bunyi air dari singki yang kedengaran. Tiba-tiba, Encik Johan bersuara perlahan, Puan Noraini. Ya, saya mengelap tangan yang basah dan menoleh. Pasal hari itu, saya betul-betul minta maaf. Saya terlalu tiba-tiba. Mukanya kemerahan. Tak apalah. Encik kan tolong saya. Patutnya saya yang berterima kasih. Saya cuba tersenyum biasa walaupun muka saya juga terasa panas. Tapi saya risau. Puan tak selesa. Tak apa, sungguh. Seketika suasana senyap. Encik Johan berpura-pura melihat skrin komputernya, tetapi jelas dia tidak fokus. Saya juga menyambung kerja, tetapi tangan saya menggeletar. Kemudian dia bersuara lagi. Puan tinggal seorang. Soalan yang tiba-tiba itu membuatkan saya berhenti dan memandangnya. Kenapa? Oh, tak ada apa. Cuma nampak macam Puan uruskan inap desa ni seorang diri. Saya ada suami. Jawapan saya membuatkan riak wajahnya sedikit berubah. Oh, begitu. Tapi, ada pun macam tak ada. Saya tidak tahu mengapa kata-kata itu terkeluar dari mulut saya. Selepas mengatakannya, barulah saya sedar saya telah berkongsi sesuatu yang terlalu peribadi. Maafkan saya, tak patut saya cakap macam tu. Tak apa, kata Encik Johan perlahan. Saya pula seorang, belum kahwin, umur 45 tahun, belum kahwin. Saya bertanya dengan terkejut dan dia tersenyum hambar. Ya, mungkin belum ada jodoh. Tapi Encik nampak ada segalanya. Sebaik sahaja berkata begitu, saya mahu menampar mulut sendiri. Ada segalanya, apa yang aku merepek ni? Tetapi Encik Johan hanya tersenyum dan menggeleng. Segalanya, entahlah, tapi jodoh ni, bukan sebab kita ada segalanya. Kan, ada nada sayu dalam suaranya. Saya mahu berkata sesuatu, tetapi tiada kata yang sesuai terlintas di fikiran. Suasana kembali senyap dan saya menghabiskan kerja saya. Kalau macam tu, saya naik dulu. Selamat malam, Puan. Encik Johan bangun dari kerusinya. Puan Noraini. Ya, dia teragak-agak seketika sebelum berkata, Puan nampak muda. Apa Encik ni? Umur saya dah 55. Tak, Puan nampak sangat cantik. Selepas berkata begitu, dia cepat-cepat menaiki tangga dan hilang dari pandangan. Saya berdiri kaku di situ. Cantik. Dia kata aku cantik. Pada usia ni, jantung saya berdebar-debar. Entah bila kali terakhir saya mendengar pujian seperti itu. Daripada suami, tidak pernah sekalipun. Malam itu, saya duduk di hadapan meja solek. Sudah lama saya tidak menatap cermin dengan betul. Wajah berkedut, kelopak mata yang jatuh, kulit yang kusam. Tetapi di sebalik semua itu saya menemui sesuatu yang masih hidup. Kalau dijaga, mungkin boleh nampak elok sikit. Saya mencapai losen dan menyapunya ke muka. Sudah lama saya tidak menjaga kulit. Melihat wajah di cermin perlahan-lahan menjadi lembap, saya merasakan satu debaran yang aneh. Tak boleh macam ni. Dia tu cuma tetamu. Beza umur pun 10 tahun. Tetapi hati saya sudah mula hanyut dan saya tidak dapat menghentikannya. Keesokan harinya, saya mula berubah sedikit demi sedikit. Apabila bangun pagi, saya mencuci muka dengan teliti, memakai lotion dan krim. Saya memilih baju yang lebih elok dari almari dan menyisir rambut di hadapan cermin. Saya juga memakai pelembap bibir. Pelembap bibir yang berwarna yang saya beli sudah lama tetapi tidak pernah digunakan. Macam ni okey tak? Saya tersenyum perlahan pada bayangan saya di cermin. Semasa menyediakan sarapan juga berbeza.
Lauk yang selalunya saya masak ala kadar, kini saya sediakan dengan lebih teliti. Kuah kari dimasak dengan penuh rasa, nasi lemak pula saya pastikan wangi dan lembut. Tetamu ramai, mestilah kena buat yang terbaik, kata saya pada diri sendiri, tetapi sebenarnya, hanya ada seorang sahaja yang saya fikirkan. Apabila Encik Johan turun untuk sarapan, dia kelihatan sedikit terkejut. Puan Noraini nampak lain macam hari ini. Ya ke, apa yang lainnya? Saya bertanya, berpura-pura tidak tahu, nampak lebih ceria. Wajah Puan berseri, kata-katanya membuatkan muka saya terasa panas. Mana ada, sama je macam biasa. Tak. Betul. Dia tersenyum malu-malu dan duduk. Nasi lemak hari ni nampak sedap. Jemputlah makan. Saya tersenyum dan masuk ke dapur. Jantung saya berdegup kencang. Saya gembira kerana dia perasan perubahan saya. Beberapa hari berlalu. Kami mula berbual dengan lebih kerap semasa sarapan, makan malam atau ketika terserempak di koridor. Daripada sapaan ringkas, kami mula bercakap tentang cuaca, makanan dan hal-hal harian. Cuaca hari ni baik. Ya, elok untuk berjalan-jalan. Puan tak keluar berjalan ke? Saya banyak kerja. Sesekali kenalah rehat. Puan nampak macam terlalu penat bekerja. Kata-katanya menghangatkan hati saya. Entah sudah berapa lama tiada siapa yang mengambil berat tentang saya. Pada satu petang, Encik Johan pulang dari berjalan-jalan dengan membawa sesuatu di tangannya. Puan, ini untuk Puan. Apa ni? Apam balik. Saya beli di pekan tadi. Satu untuk Puan. Dia meletakkan bungkusan apam balik yang masih hangat di tangan saya. Saya beli untuk diri sendiri, tapi tak sedap pula makan seorang. Terima kasih. Saya mengambil apam balik itu dengan perasaan yang aneh. Entah bila kali terakhir ada orang membelikan sesuatu untuk saya. Suami saya, selama 28 tahun, tidak pernah sekalipun, apabila saya menggigit apam balik itu, rasa manisnya bercampur dengan air mata yang hampir menitis. Sedap? Tanya Encik Johan. Saya mengangguk. Ya, sedap sangat. Dia tersenyum dan mula makan apam baliknya. Kami berdiri bersebelahan, menikmati apam balik dalam suasana yang tenang dan mesra. Malam itu, sambil berbaring menatap siling, saya berfikir, apa ni? Perasaan apa ni? Ia adalah debaran. Debaran yang sudah lama tidak saya rasai. Atau mungkin, debaran sebenar yang pertama kali saya alami, pada usia 55 tahun, dengan tetamu yang 10 tahun lebih muda, tetapi saya tidak dapat menghentikannya. Hati saya sudah condong ke arahnya, dan ia semakin condong setiap hari. Dan saya tahu, ini adalah perasaan yang berbahaya, tetapi pada masa yang sama, perasaan inilah yang membuatkan saya rasa hidup semula. Musim cuti sekolah semakin hampir, dan inap desa mula dipenuhi tetamu. Menjelang akhir tahun, ramai tetamu keluarga datang, dan saya menjadi lebih sibuk. Pada hari itu ada tetamu baru mendaftar masuk, pasangan suami isteri lingkungan 40-an. Suaminya pendek dan gempal, manakala isterinya kelihatan pendiam dan lemah lembut. Selamat datang, bilik nombor 3 di tingkat bawah ya. Baik, terima kasih. Si isteri membalas dengan sopan, manakala suaminya terus masuk ke bilik tanpa berkata apa-apa. Waktu makan malam. Di ruang makan ada Encik Johan, pasangan baru itu, dan seorang lagi tetamu. Saya menghidangkan nasi dan lauk pauk, serta semangkuk sup ayam panas untuk setiap orang. Jemput makan semua. Terima kasih, Puan, kata Encik Johan, dan yang lain mula makan. Tiba-tiba, tetamu lelaki 40-an itu mengeluarkan sebotol arak. Sini boleh minum ke? Boleh, tak ada masalah, jawab saya sambil tersenyum. Lelaki itu mula minum, dan mukanya semakin merah. 1 botol, 2 botol. Dia mula banyak bercakap dan suaranya semakin kuat. Sayang, suruh dia tambah lauk sikit. Cukuplah ni bang, banyak dah ni, kata isterinya perlahan. Tetapi lelaki itu menunjukkan muka tidak puas hati. Ai, apa macam ni? Inap desa kenalah bagi lauk banyak sikit. Dia berkata dengan kuat, dan ruang makan menjadi senyap. Saya cepat-cepat mendekatinya. Encik nak tambah lauk apa? Cakap saja, saya boleh bawakan. Pemanas air dalam bilik pun macam tak panas. Kenapa sejuk sangat bilik ni? Minta maaf, Encik. Saya akan periksa sekejap lagi. Saya menunduk meminta maaf, tetapi lelaki itu terus mencari salah. Hai Shi, kalau nak buat bisnes, buatlah betul-betul. Dia mengetuk-ngetuk meja sambil merungut dan saya menunduk lebih rendah lagi. Saya minta maaf, Encik. Pada ketika itulah,
Pintu ruang makan terbuka sedikit dan Encik Johan bangun dari kerusinya. "Encik." Suaranya rendah tetapi tegas. "Apa?" Lelaki mabuk itu memandang Encik Johan. Dengan ketinggian 185 cm, Encik Johan yang berdiri di hadapannya membuatkan lelaki gempal itu kelihatan kerdil dan sedikit gentar. "Puan ni dah minta maaf kan? Bawa bertenang sikit, Kau siapa?" "Saya pun tetamu di sini. Tapi pada pandangan saya, cara Encik ni dah lebih sangat." Nada Encik Johan sopan, tetapi pandangan matanya tajam. Lelaki itu bertentang mata dengan Encik Johan seketika sebelum akhirnya mengalihkan pandangan. Yalah, sayang. Jom masuk." Isterinya memegang lengan suaminya dan lelaki itu masuk ke bilik sambil merungut. Ruang makan kembali senyap. Encik Johan memandang saya. "Puan okey?" Saya mengangguk, tetapi tangan saya masih terketar-ketar. Selepas tetamu lain selesai makan, saya mengemas ruang makan dan tiba-tiba terduduk. Kaki saya terasa lemah. "Puan Noraini." Encik Johan cepat-cepat datang dan memegang lengan saya. "Saya okey, cuma terkejut sikit." Suaranya begitu menenangkan. Saya merasakan air mata yang ditahan mula bergenang. "Terima kasih, bukan apa-apa. Itu perkara biasa." Dia duduk di sebelah saya sehingga saya bertenang. Ketika itulah saya sedar betapa kuatnya rasa apabila ada seseorang yang membela kita. Selama 28 tahun saya keseorangan, kehadirannya terasa begitu besar. Malam itu, suami saya keluar berjumpa kawan-kawannya. Aku tak balik malam ni. Melihatnya menghempas pintu dan berlalu pergi, saya berasa lega. Sekurang-kurangnya malam ini saya tidak perlu menghidu bau arak dan rokoknya. Saya selesai mengemas dan berdiri di hadapan pintu bilik Encik Johan. Saya teragak-agak untuk mengetuk. Betul ke tindakan aku ni? Tetapi, dia dah tolong aku tadi. Sekurang-kurangnya aku patut ucapkan terima kasih dengan betul. Saya memberanikan diri dan mengetuk pintu. Tok. Ya. Pintu terbuka dan Encik Johan memandang saya dengan riak terkejut. "Puan Noraini, Erem. Saya nak ucapkan terima kasih sebab tolong saya tadi." Suara saya bergetar. "Jadi, sebagai tanda terima kasih, mungkin kita boleh minum sikit." Muka saya terasa panas. Saya tidak berani memandangnya, hanya menatap lantai. Encik Johan teragak-agak seketika sebelum mengangguk. "Kalau puan tak kisah." Kami turun ke ruang makan. Saya menyediakan 2 botol bir dan sedikit makanan ringan. Saya malapkan lampu. Apabila kami duduk berhadapan, suasana terasa tegang. Jom. Kami melagakan botol dan minum tegukan pertama. Rasa sejuk bir itu melegakan kerongkong saya. "Puan, minum perlahan-lahan, tak apa." Malam ni saya rasa nak minum sikit. Gelas kedua, gelas ketiga. Apabila alkohol mula meresap, ketegangan saya sedikit reda. "Terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. Kalau Encik Johan tak ada, saya tak tahu apa akan jadi." "Perkara biasa, Puan. Tetamu tu dah melampau sangat. Saya dah biasa. Kadang-kadang memang ada tetamu macam tu." "Biasa tak bermakna puan kena tahan." Kata-katanya menyentuh hati saya. Selama 28 tahun, saya fikir bertahan itu adalah perkara biasa. Apabila ada seseorang yang memberitahu saya tidak perlu bertahan, saya rasa sebab Encik Johan seorang yang sangat baik. Tak adalah sampai macam tu. Tak. Betul. Baik hati, sopan, mesra. Kesan alkohol mula terasa. Kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan mula terkeluar. Encik Johan terdiam seketika. Dia mengangkat gelasnya, kemudian meletakkannya kembali, seolah-olah mahu berkata sesuatu tetapi terhenti berkali-kali. "Memang betul saya terlalu fokus pada kerja," katanya perlahan. "Kerja sibuk dan tak ada masa nak jumpa orang. Bukan itu saja sebabnya, kan?" tanya saya, dan dia mengangguk. "Ya." Sebenarnya, mukanya memerah dan dia tergagap-gagap, sebab saya punya terlalu besar. "Hah?" Pada mulanya, saya tidak faham. Saya tak tahu ia akan jadi masalah. Encik Johan tersenyum pahit. "Masa awal 20-an, bila pertama kali bersama perempuan, barulah saya sedar." "Sedar apa?" "Semua perempuan akan terkejut dan menolak saya." Suasana menjadi senyap. Saya teringat sentuhan di tangga. "Oh, jadi apa yang aku rasa hari tu betul?" "Encik nak berlagak ke?" Saya cuba berjenaka untuk menutup rasa kekok. "Bukan, ini betul-betul kompleks saya." Encik Johan menunduk. "Dulu saya ingat perempuan akan suka, tapi mereka semua kata mereka takut." "Takut?" "Ya. Mereka kata nampak sakit."
Mustahil. Tak sesuai dengan mereka. Ada luka yang jelas dalam suaranya. Bukan sekali dua, tapi setiap kali. Jadi saya hilang keyakinan diri. Saya cuma fokus pada kerja, berhenti mencari pasangan. Dan sampailah umur 45. Ya. Sampai umur 45, saya hidup sunyi seorang diri. Hati saya terasa sakit. Orang ini juga sunyi, macam aku, mungkin lebih sunyi daripada aku. Tak apa, saya memegang tangannya. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Tangannya besar dan hangat. Encik Johan memandang saya. Matanya menunjukkan rasa terkejut, keliru dan sesuatu yang lebih dalam. Puan Noraini, saya pun sunyi. Pengakuan itu terkeluar dari mulut saya. Hubungan saya dengan suami tak baik. Dah lama, kami tak berpegang tangan, tak bercakap, tinggal serumah tapi macam orang asing. Kesan alkohol membuatkan saya meluahkan segalanya. Saya rasa terlalu sunyi. Air mata saya mengalir. Perasaan yang terpendam selama ini tumpah. Encik Johan menggenggam tangan saya dengan erat. Puan, jangan menangis. Dia mengusap belakang tangan saya dengan lembut. Pasti berat Puan tanggung seorang diri, kan? Saya berkata sambil teresak-esak. Saya rasa hidup saya akan berakhir macam ni saja. Jangan cakap macam tu. Encik Johan mengesat air mata saya. Puan seorang yang sangat baik. Puan tak patut hidup macam ni. Tapi, tak apa. Semuanya akan baik-baik saja. Pujukan hangatnya membuatkan air mata saya semakin deras. Pujukan yang tidak pernah saya dengar selama 28 tahun. Encik Johan memeluk bahu saya dengan lembut. Saya bersandar di bahunya dan menangis sepuas-puasnya. Entah berapa lama masa berlalu. Apabila tangisan saya reda dan saya mengangkat kepala, mata kami bertemu. Dekat. Terlalu dekat. Encik Johan. Ya, saya tahu. Ini salah. Suara saya bergetar, tapi malam ni, saya tidak dapat menghabiskan ayat saya. Noraini. Panggilnya perlahan. Kami saling berpandangan. Dan perlahan-lahan. Sangat perlahan. Kami semakin dekat. Bibir kami bertemu. Ciuman yang lembut dan hangat. Saya menutup mata. Ini salah, aku tahu. Tapi aku tak boleh berhenti. Begitulah kami saling jatuh ke dalam perasaan masing-masing. Kami naik ke bilik saya secara semula jadi. Apabila saya membuka pintu, tangan saya menggeletar. Encik Johan masuk di belakang saya dan menutup pintu dengan perlahan. Bilik itu sunyi. Cahaya bulan masuk melalui tingkap dan langsir putih beralun ditiup angin. Noraini, panggilnya. Saya menoleh dan memandang matanya. Awak okey? Tanyanya dan saya mengangguk. Saya takut. Tapi saya tak nak lari. Itulah kata hati saya yang jujur. Encik Johan mendekati saya perlahan-lahan. Saya menutup mata. Sekali lagi, bibir kami bertemu. Debaran yang tidak pernah saya rasai dalam 28 tahun perkahwinan. Inikah rasanya menjadi seorang wanita? Apabila dia memeluk saya, jantung saya berdegup kencang. Saya akan buat perlahan-lahan, bisik Encik Johan, dan saya mengangguk. Sentuhannya lembut, pandangannya mesra. Okey? Dia berhenti dan bertanya. Dan saya mengangguk. Ya, saya okey. Malam itu, kami saling membalut kesunyian masing-masing dengan kehangatan. Malam itu saya sedar, apa yang saya rasakan di tangga itu memang benar. Tidak, apa yang saya rasa di tangga itu tidak sampai separuh pun. Apabila berhadapan dengannya, semua perasaan datang serentak. Ini benar-benar tidak boleh dibandingkan dengan suami saya selama 28 tahun. Satu kehadiran yang luar biasa. Sejujurnya, rasa takut lebih besar pada mulanya. Tetapi perlahan-lahan, apabila saya mula terbiasa, sesuatu berubah. Rasa takut hilang, digantikan dengan perasaan yang lain. Rupanya ada perasaan macam ni, bukan ketakutan, tetapi kenikmatan. Keesokan paginya, saya menjadi orang yang berbeza. Apabila saya melihat cermin, pandangan mata saya berbeza, wajah saya lebih ceria. Ini aku ke? Saya tidak percaya. Saya bersolek. Solekan yang sebenar-benarnya selepas sekian lama. Saya memakai bedak asas, melukis kening dan memakai gincu. Saya membuka almari dan mengeluarkan sehelai skirt pendek. Skirt yang saya beli bertahun-tahun lalu tetapi tidak pernah dipakai. Apabila saya memakainya, ia kelihatan padan dengan saya. Belum terlambat lagi. Saya tersenyum pada bayangan saya di cermin.
Semasa menyediakan sarapan, Encik Johan turun. "Selamat pagi, Ani." Panggilannya membuatkan muka saya terasa panas. "Selamat pagi. Awak nampak cantik sangat hari ni. Terima kasih." Kami berpandangan dan tersenyum. Tetamu lain turun untuk sarapan, tetapi mata saya hanya tertumpu pada Johan. Dia juga kerap memandang saya. Dan kami bertukar pandangan rahsia. Inikah cinta? Perasaan yang pertama kali saya rasai pada usia 55 tahun. Pada waktu siang, Johan berada di dalam biliknya kononnya untuk bekerja. Saya mengambil alasan untuk membersihkan biliknya. Saya mengetuk pintu. "Johan, boleh saya masuk kemas bilik?" "Ya." "Ya." "Masuklah." Saya masuk ke dalam bilik. Johan sedang duduk di hadapan komputer ribanya. Apabila saya masuk, pandangannya terhenti seketika. Saya mula mengemas dengan perlahan. Saya menunduk semasa menukar cadar dan melutut semasa mengelap lantai. Saya sedar skirt pendek saya sedikit terangkat, tetapi saya tidak membetulkannya. Saya dapat merasakan pandangannya tertumpu pada saya. Kemudian, saya mendekatinya dengan alasan untuk mengelap mejanya. Apabila saya membongkok sedikit untuk mengelap meja, lengan saya tersentuh bahunya. "Ani," suaranya bergetar. Saya perlahan-lahan menoleh dan memandangnya. "Kenapa? Awak sengaja datang nak ganggu kerja saya, kan?" tanyanya. Saya tersenyum dan menjawab, "Saya datang nak mengemas." "Sekarang ni, awak lebih mengganggu fikiran saya daripada kerja." Dia menarik tangan saya dan saya mendekatinya. "Kerja tak apa ke? Buat masa ni, memang tak boleh buat." Tangannya menggenggam tangan saya erat dan saya tersenyum. Begitulah kami meneruskan hubungan rahsia kami. Pada waktu siang, kami bertukar pandangan, berpegangan tangan dan berkongsi ciuman singkat. Pada waktu malam, apabila suami saya tiada, saya akan pergi ke bilik Johan atau memanggilnya ke bilik saya. "Boleh tak saya panggil awak dengan nama saja, bukan puan?" tanyanya pada satu malam. Saya tersenyum dan menjawab, "Panggil saya Ani, Johan. Ani, saya suka awak." Pengakuannya membuatkan saya menangis. Air mata kegembiraan, saya pun. Pengakuan tulus yang pertama kali saya ucapkan dalam 28 tahun. Tetapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Pada satu petang, suami saya pulang dalam keadaan mabuk. "Bagi duit." Itulah perkataan pertama yang keluar dari mulutnya sebaik sahaja membuka pintu. "Lagi? Minggu lepas kan saya dah bagi." "Aku kena bayar hutang judi." "Cepat bagi." "Saya takkan bagi lagi." Buat pertama kalinya, saya menolak. Selepas bertemu Johan, saya sedikit berubah. Saya tidak mahu lagi menahan dan bersabar dengan segalanya. "Apa?" Muka suami saya berubah. "Saya takkan bagi duit lagi. Duit tu bukan awak yang cari pun." Pang! Satu tamparan hinggap di pipi saya. Terlalu tiba-tiba sehingga saya tidak sempat menjerit. "Berani kau lawan aku? Duit yang aku bawa balik tu semua duit aku." Suami saya mencengkam lengan saya. "Sakit? Bagi nombor PIN bank." "Tak nak. Kau ni betul-betul." Suami saya memulas lengan saya. Dan saya menjerit kesakitan. "Kau ni lain macam sekarang." Suami saya merenung wajah saya. Bersolek, pakai skirt, senyum-senyum. "Kau ada apa-apa dengan jantan tu ke?" "Apa awak cakap ni? Jantan kat tingkat atas tu. Kau curang dengan dia kan?" Suara suami saya semakin kuat dan saya menafikannya. "Tak, jangan tipu. Aku tengok gaya kau pun aku tahu." Pang! Satu lagi tamparan. "Dah pandai curang, sekarang berani tak bagi duit aku?" "Saya tak curang." Air mata saya mengalir. Suami saya terus memaki hamun sebelum akhirnya rebah di sofa dengan bau arak yang kuat. Saya lari masuk ke bilik dan mengunci pintu. Apabila saya melihat cermin, pipi saya merah dan bengkak dan lengan saya lebam kebiruan. Keesokan paginya, saya memakai baju lengan panjang untuk menyembunyikan lebam, tetapi saya tidak dapat menipu mata Johan. Semasa menyediakan sarapan, lengan baju saya sedikit tersingkap. "Ani." Johan bangun dan memegang lengan saya. "Apa ni?" Lebam biru di lengan saya jelas kelihatan. Tak ada apa." "Suami awak pukul?" Suaranya bergetar menahan marah. "Tak apa. Biasa je. Macam mana boleh tak apa?" Johan meneliti wajah saya. Lebam di pipi saya cuba ditutup dengan solekan, tetapi masih kelihatan. "Kita kena buat laporan polis. Ini penderaan. Tak boleh. Nanti lagi rumit. Macam ni boleh mati, Ani." Suaranya semakin kuat. Tetamu lain memandang
dan saya menariknya ke dapur. Johan, tolonglah. Saya tak boleh tahan. Saya tak boleh tengok benda ni dan diam saja. Dia menggenggam tangan saya. Ani, sebenarnya saya. Apa? Saya seorang perunding keselamatan IT. Saya bekerja bebas. Saya memandangnya dengan terkejut. Kenapa tiba-tiba cakap pasal ni? Walaupun kerja bebas, pendapatan saya cukup untuk jaga awak, Ani. Suaranya serius. Saya akan lindungi awak. Ceraikan dia dan mulakan hidup baru dengan saya, Johan. Saya serius. Ani. Matanya tidak berbohong. Tapi beza umur kita, pandangan orang. Saya tak peduli semua tu. Saya suka awak, Ani. Umur tak penting. Kita hadapi benda ni sama-sama. Saya akan ada di sisi awak. Saya memeluknya. Dan saya membuat keputusan. Ya, aku akan lawan. Aku takkan tahan lagi. Tetapi, walaupun sudah bertekad, jalan di hadapan terasa sukar. Saya pergi ke balai polis secara senyap-senyap, pagi-pagi lagi, semasa Johan masuk ke biliknya untuk bekerja. Aku tak boleh libatkan Johan. Ini masalah aku. Di balai polis, saya menunjukkan lebam di lengan saya. Saya dipukul suami. Ada saksi? Tanya polis. Tak ada. Masa tu kami berdua je di rumah. Kalau macam tu bukti kurang kukuh. Tapi kami akan panggil suami puan untuk siasatan. Beberapa hari kemudian, suami saya dipanggil untuk siasatan. Tetapi polis itu berkata dengan nada mengeluh, suami puan kata puan jatuh tangga. Dia cuba pegang lengan puan untuk tolong, bukan pukul. Itu bohong. Pergaduhan suami isteri ni susah sikit. Tanpa bukti yang jelas, kami pun tak boleh buat apa-apa. Saya bagi nombor pusat kaunseling, cuba selesaikan cara baik. Selepas meletakkan telefon, saya terduduk. Memang tak boleh. Apabila saya pulang, Johan sedang menunggu di depan pintu. Ani, awak pergi mana? Saya telefon tak dapat. Saya pergi balai polis. Kenapa pergi seorang? Tanyanya dengan nada kecewa dan saya hanya menggeleng. Malam itu, suami saya menjadi lebih teruk. Dia pulang mabuk dan menjerit. Berani kau lapor polis? Saya tak tahan lagi. Saya nak cerai, kata saya dengan suara bergetar. Cerai, hahaha. Suami saya ketawa. Dengan bukti yang tak ada tu, silap-silap, aku yang boleh saman kau sebab curang. Aku tahu semua pasal jantan kat tingkat atas tu. Bukan macam tu, siapa nak percaya? Kalau masuk mahkamah, kau yang kalah, perempuan curang macam kau nak dapat apa? Dan kau tahu kan, inap desa ni separuh nama aku. Kalau cerai, kau kena bagi aku separuh. Suami saya ketawa mengejek dan masuk ke bilik. Saya terduduk di lantai dan menangis. Beberapa hari kemudian, saya berjumpa peguam. Susah, puan, tanpa bukti, puan pula yang boleh dituduh curang. Suami puan nafikan keganasan dan nama inap desa pula kongsi. Jujur saya cakap, kes ini susah. Kata-kata peguam itu mematahkan harapan saya. Dalam perjalanan pulang, saya berasa hancur. Johan sentiasa di sisi saya, tetapi tiada jalan keluar yang kelihatan. Sehinggalah pada satu petang, selepas bergaduh lagi dengan suami, saya menangis di bilik Johan. Saya rasa saya boleh mati macam ni, Ani. Johan memandang mata saya dan perlahan-lahan mengeluarkan telefonnya. Skrin telefon menunjukkan berpuluh-puluh fail audio. Saya dah rakam semua ugutan dan keganasan suami awak. Nafas saya terhenti. Apa? Dia memainkan satu fail dan suara suami saya kedengaran. Bagi duit. Aku tahu kau curang. Suara makian, ugutan dan bunyi barang di baling kedengaran jelas. Sejak bila? Sejak hari pertama saya nampak lebam di badan awak. Saya menangis teresak-esak. Dengan bukti ni, kita boleh menang. Johan menggenggam tangan saya. Di dalam kegelapan, akhirnya cahaya kelihatan. Saya pergi ke balai polis sekali lagi. Kali ini, bersama Johan, kami menyerahkan fail rakaman itu. Wajah polis berubah serius semasa mendengar rakaman itu dan mereka terus membuka kertas siasatan di bawah akta keganasan rumah tangga. Beberapa hari kemudian, suami saya dipanggil semula. Kali ini, di hadapan bukti, dia tidak dapat berkata apa-apa. Kau yang lapor, kan? Jeritnya di telefon, tetapi saya tidak lagi takut. Ya, saya yang lapor. Dan saya akan failkan perceraian. Saya meletakkan telefon. Tangan saya menggeletar, tetapi saya tidak menyesal. Perbicaraan cerai bermula.
Pihak suami menuduh saya curang, tetapi peguam kami membentangkan bukti keganasan dan pengabaian selama lebih 3 tahun berserta fail rakaman. Di mahkamah, suara suami saya bergema. Makian. Ugutan. Bunyi barang pecah. Hakim mendengar dengan wajah serius dan suami saya hanya menunduk tanpa kata. Sebulan kemudian, keputusan diumumkan. Perceraian diluluskan. Inap desa menjadi milik saya sepenuhnya dan suami diarah membayar pampasan sebanyak RM50,000. Keluar dari mahkamah, Johan menggenggam tangan saya. Kita berjaya, Ani. Air mata saya mengalir. Aku bebas. Kebebasan yang pertama kali saya rasai dalam 28 tahun. Tuan tanah dan jiran-jiran juga mengucapkan tahniah, semua orang di pihak saya. 3 bulan berlalu. Musim bunga tiba di Tanah Tinggi. Papan tanda di hadapan inap desa telah ditukar, syurga rehat Ani. Papan tanda baru itu berkilauan di bawah cahaya matahari. Johan dan saya kini tinggal sebilik, tidak lagi bersembunyi. Tetamu pada mulanya hairan, tetapi lama-kelamaan mereka menerima dan mengucapkan tahniah. Beza umur 10 tahun, tapi cinta mana kenal usia, jawab saya sambil tersenyum. Inap desa kami menjadi lebih maju. Saya lebih banyak tersenyum dan tetamu dapat merasakannya. Ulasan menjadi lebih baik dan tempahan meningkat. Johan bekerja sambil membantu saya dan kami saling memanggil nama. Pada satu petang musim panas, kami sedang minum teh di beranda. Matahari terbenam dan angin sejuk bertiup. Awak bahagia? Mestilah, jawab saya sambil memegang tangannya. Kita kahwin bulan 9 nanti, nak. Boleh. Buat majlis kecil-kecil saja. Kami merancang masa depan kami. Malam itu, sambil berbaring, saya berfikir, saya tidak pernah sangka hidup boleh bermula semula pada usia 55 tahun. Di sebelah saya, Johan memegang tangan saya. Saya sayang awak, Ani. Saya pun sayang awak. Di luar tingkap, bintang-bintang berkelipan. Selepas 28 tahun kegelapan, saya akhirnya menemui cahaya. Cinta sejati yang saya temui pada usia 55 tahun. Saya sangka sudah terlambat, tetapi sebenarnya tidak. Saya kini tahu, hidup boleh dimulakan semula pada bila-bila masa.